Ahli-ahli yang berhormat sekalian, dalam merencana agenda perhubungan negeri, beta ingin berpesan bahawa setiap pelaksanaan dalam apa-apa jua perkara hendaklah berlandaskan undang-undang dan peraturan berkuat kuasa. Barang tindakan yang mengetepikan saluran serta kelulusan yang sah adalah sesuatu yang tidak boleh dikompromi. Dalam hal ini, beta memandang serius isu rumah ibadat bagi semua agama dibina tanpa kelulusan yang sah, sama ada pencerobohan ke atas tanah kerajaan ataupun tanah persendirian. Beta dengan tegas melarang sebarang usaha mempolitikkan isu agama, termasuk cubaan pihak tertentu yang mengambil kesempatan menangguk di air keruh demi kepentingan sempit sehingga boleh memecah belahkan masyarakat. Beta ingin juga menegaskan bahawa institusi keagamaan tidak sekali-kali wajar disalahgunakan bagi kepentingan peribadi atau jadikan wadah kepada agenda politik tertentu. Sehubungan ini, beta menyeru agar pihak berkuasa yang berkaitan bertindak secara tegas dan proaktif dalam melaksanakan penguatkuasaan berlandaskan undang-undang.